Bangkok atau Kuala Lumpur. Baru-barunya ada satu dakwaan berani yang dibuat oleh seorang penggembara. Katanya Bangkok 400 kali ganda lebih baik daripada KL. Biar betul. Jom kita bongkar sama-sama. Okey, jom kita mulakan dengan nombor yang mencetuskan semua ni. 400 kali. Macam mana boleh keluar angka yang agak melampau ni kan? Dan ada asas ke dakwaan ni? Jom kita gali lebih dalam lagi. Okey, dakwaan ni datangnya daripada seorang content creator yang memang dah lama tinggal dan faham sangat selok-belok kedua-dua bandar ni. Jadi, tujuan kita kat sini bukanlah nak cakap dia betul ke salah, tapi kita nak faham kenapa dia rasa macam tu. Apa sebenarnya perbezaan ketara antara Bangkok dengan KL ni? Untuk merungkai persoalan 400X ni, kita akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Mula-mula, kita akan buat ujian suasana atau vibe check. Lepas tu kita bandingkan kos untuk berseronok, tengok macam mana kepada taman permainan atau memang tempat untuk menetap. Jom kita mulakan. Okey, bahagian pertama, ujian suasana. Apa yang anda rasa sebaik saja jejakkan kaki kat sana? Kat sinilah letaknya perbezaan paling besar antara dua bandar ni. Slide ni memang rumuskan semuanya dengan baik. Sebaik je sampai Bangkok, tenaga dia lain macam. Lampu neon, bunyi bising tuk-tuk, rasa macam masuk dalam game GTA versi Asia Tenggara ataupun Las Vegas. Tapi bila sampai KL, suasananya lebih rileks, lebih chill, orang lebih tenang, semuanya nampak lebih tersusun. Ayat ni memang tepat sekali untuk gambarkan perbezaan gaya hidup. Dekat KL, biasanya hidup lebih terancang. Kita keluar dengan satu plan, kita balik pun ikut plan. Tapi kat Bangkok, plan asal mungkin cuma nak pergi 7-Eleven. Tup-tup sedar-sedar dah dekat parti rave mana entah. Ia memang bandar yang penuh dengan kejutan. Okey, bab seterusnya, bab yang paling penting untuk ramai orang. Duit. Kita semua tahu kedua-dua bandar ni agak berpatutan. Tapi adakah perbezaan suasana tadi bagi kesan pada cara kita berbelanja? Jawapannya ya. Memang sangat-sangat berbeza. Di Bangkok, duit kita boleh bocor dengan sangat licik. Betul, makanan jalanan murah, pengangkutan pun okey. Tapi, lepas tu ternampak pula bar atas bumbung yang cantik. Lepas tu, kawan ajak pula bottle service. Sedar-sedar, bajet untuk sebulan dah habis dalam satu malam je. KL pula ceritanya lain sikit. Budaya parti tak sehebat di sana, jadi godaan untuk berbelanja besar pun tak banyak sangat. Perbelanjaan kita jadi lebih mudah dijangka, lebih terkawal dan ini membolehkan kita untuk menyimpan duit dengan lebih senang. Okey, ini satu kelebihan besar KL yang mungkin ramai tak perasan. Saiz apartmen. Dengan bajet yang sama, ruang kediaman yang anda boleh dapat di KL jauh lebih besar berbanding di Bangkok, di mana unit-unitnya selalunya lebih kecil dan kompak. Sekarang, jom kita sentuh sikit bab yang lebih peribadi. Macam mana pula dengan suasana sosial dan janji temu di kedua-dua bandar ni? Kalau kita tengok jadual ni, memang nampak ketara bezanya. Di Bangkok, semuanya berlaku dengan pantas, lebih kebaratan dan kadang-kadang boleh jadi agak huru-hara. Berbeza pula dengan KL, rentaknya lebih perlahan dan tradisional. Orang kat sini lebih suka ambil masa untuk kenal satu sama lain betul-betul. Malah, kreator yang kita rujuk ni siap buat lawak. Katanya di Bangkok, hari Isnin tu mungkin korang baru keluar minum kopi. Tapi hari Jumaat tu, tanpa sedar, nama korang dah ada dalam geran kondo bersama. Cepat gila kan? Jadi kesimpulannya, kalau nak cari keseronokan, mungkin Bangkok tempatnya. Tapi kalau cari pasangan hidup, KL mungkin pilihan yang lebih bijak. Jadi, lepas kita cakap pasal suasana dan kos, persoalan paling besar sekarang ialah mana satu bandar yang sebenarnya lebih sesuai untuk didiami. Adakah ia sekadar taman permainan untuk orang dewasa atau memang tempat yang bagus untuk membina kehidupan? Jom kita tengok infrastruktur dan kehidupan seharian. Kalau anda rasa trafik KL tu teruk, sumber kami kata kat Bangkok lagi barah. Nasib baiklah sistem Skytrain BTS kat Bangkok tu sangat efisien, memang jadi penyelamat. Sistem transit KL pula memang bersih, tapi kadang-kadang stesyennya terletak di lokasi yang tak berapa strategik. Bangkok ni sering digambarkan sebagai taman permainan Asia. Kenapa? Sebab senang sangat nak masuk dalam suasana sosial dia. Tapi ia juga dipenuhi dengan golongan nomad digital, peminat kripto dan pesara dari luar negara. Jadi suasananya boleh rasa agak sesak dan tak kekal lama. Ini berbeza sangat dengan KL. Suasana sosial di sini lebih tertumpu kepada golongan profesional yang bekerjaya dan keluarga yang dah menetap.
Jadi, ia mewujudkan gaya hidup yang lebih tenang dan berorientasikan komuniti. Okey, ini satu fakta penting yang kita tak boleh lupa. Dari segi pembangunan, Malaysia ni negara kedua paling maju tahu di Asia Tenggara selepas Singapura. Dan pembangunan ni kita boleh nampak dengan jelas di KL, di mana kualiti infrastruktur macam jalan raya, internet dan kemudahan awam secara umumnya lebih baik. Dan inilah kesimpulan paling padu daripada kreator yang kita rujuk ni. Ia merumuskan dengan baik perbezaan antara pengalaman yang mengujakan dengan kesesuaian untuk kehidupan jangka panjang. Jadi, kita kembali kepada soalan asal kita tadi. Betul ke Bangkok 400 kali lebih baik? Menurut analisis ni, jawapannya ialah tidak. Ia bukan soal lebih baik, tapi lebih kepada soal berbeza. Jadi, nampaknya soalan yang betul bukanlah bandar mana yang lebih bagus. Soalan yang lebih penting ialah bandar mana yang lebih bagus untuk anda. Adakah anda tengah cari pengembaraan yang tak dijangka dan penuh tenaga ataupun anda perlukan kestabilan untuk membina kehidupan? Hanya anda yang tahu jawapannya.